Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sambungkan pada EP yang ketiga. EP yang ketiga ni kita bicarakan seperti biasalah, kita bicarakan ilmu nahu, asas ilmu nahu, humi ilmu nahu. Ni kita nak bicara bukan kita tak mendalami lah. Seperti biasalah kita tak mendalami, kita nak hurai hak mudah-mudah ya. Ni faham mudah-mudah saja. Jadi ni kita gilah kepada isi kitab kita. Jadi dulu kita bicara dah kalam. Apa kalam? Iaitu lafaz. Lafaz yang bersusung lagi memberi faedah dengan bahasa Arab. Tu. Lepas tu bermula kalam itu terbagi pada 3. Kalam tu bagi pada 3 iaitu isim, fi'il dan haraf. Bagi 3 ni. Lepas tu dah kita tahu dah gitu, kena dah gitu, kita nak bila bagi tu baik 3. 3 tu satu daripada 3 iaitu isim. Isim ni apa? Ni kita nak bicara. Pada EP ni kita nak bicara, kita nak kenalkan isim. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini. Gitu. Falismu yu'rafu, maka isim itu dikenalkan orang bil khafdi dengan baris bawah, wa tanwini dengan baris 2, wa dukhulil alifi dan masuk alif lam. Wa dukhulil alifi wal lami dan masuk alif dan lam. Wa hurufil khafdi dan dengan huruf yang membariskan di bawah. Gitu. Inilah. Lepas tu apa ni, wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal baul kaful lamu wa huruful qasam. Hak tu kita nak bicara huruf qafa tu pula. Insya-Allah kita buat EP yang keempat kita bicara huruf qafa. Jadi EP ni kita nak bicarakan isim, dia kenalkan isim dulu. Jadi isim tu seperti kita baca sini dikenalkan dengan baris bawah apa dia. Pertamanya dikenalkan ni apa. Ada setengah juga kita dia kata menunjuk atas nama. Menunjuk atas nama. Boleh juga kata gitu. Ni isim menunjuk atas nama. Boleh juga dia kata gitu. Kita mari contoh Kita mari contohnya begini. Kita buat contoh begini. Tak apa lah. Kalau pahat tu mana lah. Kalau right. Tak apa lah. Kalau right tu. Ni kalau di bawah ni. Jadi kita tengok di sini. Isim. Isim ni. Ni isim ni. Gitu. Tunjuk atas nama. Boleh kata kita dah tunjuk atas nama. Kalau kita sebut kata tunjuk atas nama, tunjuk atas nama di sini terbagi terbalik 2. Iaitu nama benda. Yang kedua nama kerja. Tu nama-nama kedua lah. Nama benda tu apa ni? Isim pertamanya tunjuk atas nama. Nama benda ni kita buat contoh lah ni. Kita buat contoh seperti kitabun. Kitab. Al-kitabun. Buku. Kita buat nama buku lah. Dan yang keduanya nama yang bahasa kerja. Nama yang bahasa kerja ni masdar. Jadi masdar lah. Kita buat contoh baginya al-qiraat. Al-qiraat. Al-qiraat ni nak membaca. Baca ni kerja lah.
kerja. Tapi maksud panggil nama juga. Maksud nama juga. Jadi nama ni terbagi terbit dua. Ni bagi ada cara hak isim. Satu sudah situ. Yang kedua pula mana di sini? Al-khafdi, baris bawah. Ni. Al-khafdi. Al-khafdi baris bawah. Baris bawah ni pun menunjukkan isim juga, tanda-tanda kan isim juga. Ni kita ambil contoh dalam kitab ni selalulah. Tu contoh mudah-mudah sekalinya di sini. Di sini. Bil khafdi. Bil khafdi ni jadi isim. Bil khafdi jadi isim. Karena ni datangkan khafa akhir. Khafa akhir inilah tanda bagi isim. Yang keduanya wat tanwini. Masuk tanwin. Ada tanwin jadi isim juga. Ada tanwin jadi isim juga. Contoh kita nak mari contoh bagi isim yang ada tanwin. Seperti harfun, fi'lun, salasatun. Ni dia lah kan. Orang panggil isim yang datangkan yang ada tanwin. Isim yang ada tanwin. Wa dukhulil alifi, dan masuk alif dalam. Contoh isim yang tanda kata isim yang ada alif lam ni, al-alifi. Ni dua tanda dia. Ada alif lam dan ada khafa di akhir. Al-alifi ni isim. Al-lami ni pun isim juga ni. Ada alif lam tanda dia dan ada khafa di akhir ni. Khafa di akhir. Ni jadi isim juga. Wa hurufi ni tak ada alif lam. Ni al-khafdi. Ni al-khafdi ni boleh panggil ada tanda alif lam. Ada alif lam tandakan isim dan ada khafa di akhir tandakan isim juga. Gitu. Wa hurufil khafdi, dan dengan huruf yang membaris di bawah. Gitu. Datang huruf baris bawah. Mana ni? Wahia, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba. Di sini. Yaitu huruf khafa. Pertamanya min. Dan keduanya ila. Dan ketiganya an. Dan keempatnya ala. Dan fi. Dan keenamnya ruba. Dan ketujuhnya ba. Jadi apabila datangkan huruf-huruf yang tersebut ini pada awal kalimah, kalimah tu jadi isim lah. Terjadi isim lah. Contoh mana? Contoh ni. Bil khafdi ni. Ba sini ni ada panggil huruf yang ketujuh. Ni. Wal ba'u. Jadi apabila datangkan wal huruf yang tersebut jadi khafa. Jadi khafa lah. Gitu. Ini tanda alamat bagi kita nak tahu, kita nak kenalkan isim. Kita nak kenalkan isim. Atau panggil juga haraf tersebut ni panggil haraf ja. Sebut haraf ja kan kenal lah. Haraf ja. Apabila ada haraf ja, jadi isim lah. Lagi pula kita kena baca dengan khafa akhir. Bil khafdi. Nak baca dengan bil khafdu tak boleh. Nak baca bil khafda tak boleh.
Kena baca bil khafdi saja. Tu. Walaupun datang huruf lain, datang min ke, datang ila kan supalah. Di akhirnya kena guna dengan kasrah di akhir. Tu. Maka nampak sekadar ni nampak panjang dah. Kalau kita kecek lagi tu insya-Allah lah. Pada EP yang ke-4 tu kita nak bicarakan huruf khafa. Kan ada panjang lagi. Kita nak kecek sikit. Dah. Maka video ni nampak sekarang sajalah. InsyaAllah lah kita sambungkan pada video yang ke-4. Wallahu a'lam.